Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera raya. Jadi insyaAllah kita nak bersambung bersiar siri Ramadan 2025 bertemakan hadis. Jadi dalam episod lepas kita dah bincangkan tentang bagaimana sesebuah hadis itu nak mencapai status sahih kan. Jadi ada 5 syarat. Ingat lagi tak? Kita ulang lagi. Kita ulang setiap episod sampailah kita ingat. Okey. Yang pertama, hadis tersebut mestilah ittisalu sanad. Sanad yang bersambung. Yang kedua, adalatur ruwah. Perawi itu mestilah adil. Yang ketiga, dhabtur ruwah. Perawi itu mestilah dhabit. Yang keempat, adamu illah. Tiada apa-apa illah. Yang kelima, adamus syuzuz. Tiada apa-apa percanggahan. Jadi episod lepas kita dah bincang sahih li zatihi dan hasan li zatihi. Jadi hari ini episod yang ke-11 kita nak sambung berkenaan dengan sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi. Okey. Kalau kita cuba ingat semula dalam kategori makbul yang itu iaitu hadis yang diterima ada 4. Yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali ialah sahih li zatihi, sahih dengan zatnya sendiri. Yang kedua, sahih li ghairihi, barulah hasan li zatihi, kemudian hasan li ghairihi. Okey. Jadi kenapa kita bincangkan sahih li zatihi dan hasan li zatihi, barulah sahih li ghairihi, sebab memudahkan kita untuk nampak. Okey. Jadi bila kita dah tahu sahih li zatihi dan hasan li zatihi, mudah untuk kita tahu apa tu sahih li ghairihi. Jadi episod hari ni ringkas saja, saya akan terus bagi contoh. Okey, sebelum saya bagi contoh, kita dah tahu sahih li zatihi itu hadis yang sahih dengan zatnya sendiri. Maksudnya sanadnya, matanya semua okey, perfect, cukup makan. Bukan cukup makan. Maksudnya kalau skor daripada sanad dan matan tu memang perfect lah, A+. Tiada apa-apa masalah kan. Tetapi bila kita cerita tentang sahih li ghairihi ni, li ghairihi ini maksudnya disebabkan selain daripadanya. Maksudnya sahih li ghairihi ni asalnya bukan hadis sahih, tetapi ia daripada hadis mungkin hasan. Bukan mungkin, memang hasan. Hasan li zatihi. Hasan li zatihi. Kemudian dia mendapat sokongan daripada hadis yang semisal dengannya, maksudnya yang sama status dengannya, atau yang lebih kuat daripadanya. Macam mana tu? Okey, saya bagi contoh di slide yang seterusnya. Okey, tengok di sini. Ada satu hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau tak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan untuk bersiwak di antara setiap solat. Okey, hadis ini, apa yang saya keluarkan ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi. Okey, tengok ni. Imam At-Tirmizi keluarkan hadis ini di dalam Jami' At-Tirmizinya, dan status hadis ini ialah hasan li zatihi. Okey, saya kena conteng sikit baru kita boleh nampak. Okey, hadis ini mempunyai beberapa jalur. Ya, antara jalurnya ialah ni, saya warnakan biru ni. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi dia dapat daripada Muhammad bin Amru. Muhammad bin Amru dia dapat daripada Abi Salamah. Abi Salamah dapat daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah dia dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau an asyqa," sampai habis. Okey, itu jalur yang pertama. Sanad yang pertama. Okey, saya guna warna merah pula. Ini merupakan sanad yang kedua. Jalur yang kedua. Jadi sebenarnya hadis ni ada banyak jalur.
Bukan dua ni saja, tapi saya nak bagi contoh untuk kita mudah nampak dan mudah faham. Saya bagi dua je lah. Kalau nak tengok lebih, kalau nak lebih faham, boleh saya kalau saya guna aplikasi ensiklopedia hadis. Lebih mudah nak nampak. Dalam tu bila kita search saja hadis ni akan ada banyak reference. Antaranya daripada Abu Daud ada, kalau tak silap saya Abu Daud, Ibn Majah ada, Bukhari, Muslim, lepas tu dengan lafaz yang berbeza pun ada, dengan lafaz yang sama pun ada. Ada juga yang menilai hadis ni sebagai muttafaqun alaih. Tapi kita kena ingat, walaupun ada perbezaan, walaupun satu dua huruf yang berbeza sedikit, tidak jadi hadis lain. Saya nak bagi contoh, lupa pula nak buat kan, tapi tak apa, saya cuba dah masukkan dalam episod yang akan datang. Okey. Jadi tapi untuk lafaz hadis ni, maksudnya Imam Tirmizi di dalam jami'nya menggunakan perkataan lafaz yang sama. Begitu juga dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ni daripada hasan li dzatihi, dia boleh naik menjadi sahih li ghairihi. Kerana apa? Kerana Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni. Dan hadis ni, kalau macam nak cakap, kalau kita tengok kitab-kitab hadis yang paling tinggi sekali, ranking nombor 1, Imam Al-Bukhari. Tapi ada jugalah berbeza pendapat. Ada yang kata Imam Muslim. Tapi setakat mana yang saya tahu, pendapat yang kuat mengatakan Imam Bukhari ranking kitab dia tu nombor 1. Yang kedua Imam Muslim. Lepas tu barulah yang selain daripadanya. Jadi nak dikatakan kalau Imam Bukhari dengan Imam Muslim mensahihkan hadis tersebut, maksudnya tiada ragu-ragu lagi lah. Kenapa? Sebab saya dah katakan dalam episod yang awal-awal, dalam mukadimah siri ni, iaitu setiap imam hadis tu dia ada syarat yang berbeza-beza untuk menilai sesebuah hadis. Maksudnya, kalau syarat tu mungkin sama, yang macam 5 kita baca tadi tu kan. Ittisalus sanad, adalatul ruwah, dhabtul ruwah, adamu illah, adamu syuzus. Mungkin sama kelima-lima tu, tapi Imam Al-Bukhari syarat dia lebih ketat. Lebih ketat. Jadi bila lebih ketat tu dia lebih berjaga-jaga lah. Jadi bila Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis tu, Muslim memang tak ada masalah lah. Kalau ada juga imam atau jago hadis yang mengkritik Sahih Bukhari tu kan, sebagai contohnya Imam Daruqutni. Tetapi kritikan tu, ulama hadis yang besar, cukup besar, cukup hebat. Tapi nak dikatakan orang yang mengkritik Sahih Bukhari tu, nak macam mana? Hadis yang dikritik, walaupun ada beberapa hadis yang dikritik, tapi sebenarnya hadis tu masih sahih. Jadi kita tak perlu risau sangat. Kalau hadis tu memang Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan, chances untuk hadis tu memang sahih sangatlah tinggi, kerana mereka punya syarat sangat ketat berbanding dengan imam-imam yang lain. Okey. Jadi inilah balik kepada topik kita tadi, sahih li ghairihi. Apabila Imam At-Tirmizi dia meriwayatkan hadis yang ada di atas tu, yang di sebelah kiri kan. Kalau slide saya, pandangan saya sebelah kiri lah kan. Ini yang saya bulatkan ni, guna laser ni, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi, dan status hadis tersebut adalah hasan li dzatihi. Tetapi apabila ada jalur lain yang kita boleh dapati di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dinilai sahih pula, maka tak menjadi masalah lah. Hadis ini daripada Jami' At-Tirmizi, daripada hasan li dzatihi, boleh naik menjadi sahih li ghairi. Begitulah. Jadi apa pentingnya kita mengetahui status hadis ni, sama ada ianya sahih ke hasan ke, adalah kerana kita nak beramal dengannya. Jika kita dapati ada hadis, contoh ada hadis hasan dalam satu isu itu, ada hadis hasan, ada hadis sahih.
Jadi maka kita mesti beramal dengan hadis hasan. Hadis yang sahih. Hadis hasan tu kita kena letak nombor 2. Nombor 1 mesti hadis sahih. Kita mesti beramal dengan hadis yang lebih kuat daripada hadis yang lemah. Walaupun sedikit lemahnya, tapi kita kena mengutamakan. Mengutamakan. Ini kita tak nampak banyak beza lagi. Tapi bila kita dah masuk hadis dalam bagian-bagian hadis daif, kita akan lebih nampak. Tapi tak apa, kita akan sambung dalam episod yang akan datang. InsyaAllah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang.